Baik sepakan. Sayang. Gol! Gol, 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 gol! Di minit ke-4 Adi Said melakukan sesuatu. Kita mengharapkan untuk menyamakan kedudukan agregat. Adi Said dan gol! Gol, 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 gol! Sekali lagi rebatan Muhammad Razimi Ramli menyamakan kedudukan agregat. Apabila ada kapan baru saya sepak bola. Di minit-minit awal Mongolia bangkit. Oh, apa kata pengadil perlawanan? Sepakan penalti akan dilakukan oleh Sedenbal, ketua pasukan Mongolia. Melakukan sepakan dengan mudah. Walaupun jangkaan Haimi tepat, tetapi tidak kesampaian. Ketika ini kedudukan 2 Brunei 1 Mongolia. Mongolia mendahului pasukan Brunei melalui agregat. Di minit ke-40 pasukan Brunei Darussalam Suhaimi. Itulah tamatnya akhirnya Mongolia mampu mendolip ataupun menewaskan Brunei dengan agregat 3-2. Ini saya lihat dengan kecemerlangan penjaga gol gantian pasukan Mongolia membawa tuah kepada pasukan Mongolia. Apapun pasukan Brunei Darussalam patut kita berikan pujian yang beraksi dengan lebih baik pada malam ini. Walaupun tewas dengan agregat 3-2, tetapi menewaskan Mongolia malam ini 2-1. Mongolia bernasib baik untuk mendolip pasukan Brunei melalui sepakan penalti di minit-minit awal separuh masa kedua. Inilah ketua pasukan Mongolia, Sedenbal.